Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati dan rakan-rakan yang dikasihi. Saya, Muhammad Fakri Zikri bin Muhammad Zikri dari kelas 5 Barakah akan membicarakan sebuah buku yang sangat menarik dan penuh inspirasi. Buku ini bukan sahaja menghiburkan, malah memberikan pengajaran yang amat berharga. Buku yang saya pilih bertajuk Nyamuk Sebagai Tentera Allah. Ditulis oleh Ustaz Dr. Zainuddin dan diterbitkan oleh Darul Mughni Trading. Buku ini mengandungi 16 halaman dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Buku ini mengisahkan seorang raja yang angkuh dan zalim kepada rakyatnya, iaitu Raja Namrud pada zaman Nabi Ibrahim AS. Raja Namrud mempunyai 700,000 tentera berkuda dengan senjata yang lengkap. Pada suatu hari, Raja Namrud mencabar Nabi Ibrahim untuk mengirim malaikat kerana hendak berperang dengan malaikat. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT untuk mengirim tentera dari golongan nyamuk. Allah SWT mengirimkan tentera dari golongan nyamuk. Ketika tentera Namrud sedang berkumpul di padang pasir, Allah SWT telah memerintahkan nyamuk keluar dari lautan. Maka keluarlah banyak nyamuk sehingga menutupi bumi dan langit. Allah SWT telah memberi kekuatan kepada nyamuk lalu menyerang dan menghisap darah tentera Namrud. Sekejap sahaja semua tentera Namrud mati. Tentera Namrud yang kuat akhirnya kalah kepada tentera nyamuk yang kecil dan lemah. Kemudian Allah SWT memerintahkan seekor nyamuk untuk menyeksa Namrud. Tanpa membuang masa, nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidung Namrud. Nyamuk tersebut masuk dalam kepala Namrud dan memakan otaknya selama 40 hari. Akhirnya, Namrud mati kerana seekor nyamuk. Sesungguhnya Allah SWT Maha Berkuasa. Banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada buku ini. Antaranya, sebagai pemerintah, kita tidak boleh bersikap sombong dan zalim kepada rakyat. Selain itu, kita tidak boleh melawan kekuasaan Allah kerana Dialah yang Maha Berkuasa. Kita hendaklah mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk di alam ini dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Kesimpulannya, buku ini sangat menarik dan memberi inspirasi kepada saya. Saya menggalakkan rakan-rakan untuk membaca buku ini kerana ia bukan sahaja menyeronokkan, malah memberikan banyak manfaat. Membaca membuka minda dan buku adalah kunci kepada ilmu dan kejayaan. Sekian, terima kasih.